Okay, Assalamualaikum kan. Video kali ni aku nak unboxing satu laptop terbaru daripada Asus. Yang ni bukan sponsor punya video Yang ni aku beli dengan duit aku sendiri. Yang ni beli pun untuk keperluan kerja aku. Dan laptop yang aku beli ni adalah Asus TUF Gaming A14 dengan prosesor Ryzen AI9 yang terbaru. Tu Windows 11, grafik dia GeForce 4060. Dia punya storage 1TB, M2 SSD. Memang yang terlatih lah dia punya spek ni. Sekarang ni jom tengok aku unboxing. Tengok apa yang ada di dalam Okey, ni aku buka satu persatu. Okey, yang pertama kita akan dapat satu beg daripada Asus. Yang ni nilai dia lebih kurang dalam 160-170 kot design macam design dia. Lepas tu yang ni lah yang mahal feeling unboxing sekali. Okey, yang ni laptop. Okay, tengok apa ada dia. Yang ni notebook. Tak ada stiker tak ada stiker macam apa. Yang ni dia punya adapter. Adapter dia ni sampai 200 watt. Oh, memang laju lah. Lepas tu aku bagi sekali dengan kabel lah. Kabel. Yang ni kosong. Yang dalam ni kosong. Itu je. Kotak ni kena simpan balik. Orang kata buat kenangan. Jangan buat. Atau nak jual akan datang. Kita buka nak rasa feeling unboxing dia bunyi plastik tu sedap Masya Allah. Sedap bang. Sekarang kita unboxing big block. Material big dia ni okey. Tak ialah brand brand Asus ini memang untuk laptop ni, untuk Asus. Untuk laptop gaming punya. Dia logo TUF Gaming, The Ultimate Force. Yang ni compartment yang boleh kita letak lah adapter ke apa kan. Yang ni laptop lah yang main dia ni dalam ni. Besar juga dalam ni. Kita ada zip dia macam ni, dia lipat-lipat. Nampak style lah design dia. Yesus ni yang dinanti-nantikan. Tada. Ni dia punya rupa. Ketebalan dia pun tak tebal, comel. Design pun dia material dia plastik, tapi rasa premium kalau tengok tu premium tengok comel kan. Ni belakang dia. Okay, sekarang ni jom kita tengok. Kita unblock. Okey, ni rupa dia punya wallpaper dia. Memang nampak comel. Skrin dia tu Masya Allah comel. Dia punya prosesor kita tengok tu Ryzen AI9. Memori 16GB. Dia punya SSD 1TB, Wi-Fi dia Wi-Fi NAI yang terlatest. Memang sedap untuk main gaming. Performa dia insya-Allah laju. Lepas tu dia punya screen dia boleh buat sampai flat. Tapi aku tak berani. Dia punya keyboard dia ni kita boleh buat kecerahan dia untuk gaming nak tutup tu pun boleh. Dia tak ada RGB RGB tu dia warna-warni kan. Sekarang ni dia putih je. Tapi okey geng, macam mana pendapat umum tentang laptop Asus ni? Padu tak? Okey, tu je lah video kali ni. Video unboxing dan sedikit review lah pasal laptop ni. Kalau awak suka video aku macam ni, jangan lupa untuk follow aku, subscribe aku punya channel
like, komen dan share. Kalau awak nak jadi panduan, insya-Allah boleh lah. Bateri dia pun tahan, performa dia pun padu, tak perlu beli PC yang besar gedabuk. Ni boleh carry kat mana saja. Kalau untuk yang kerja office, tak ada masalah langsung, insya-Allah. Sebab dia ni, performa ni untuk game. Game pun boleh game yang heavy-heavy. Sebab dia punya grafik memang high. Dia punya CPU pun memang power, insya-Allah. Makhluk ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Jangan lupa untuk follow aku punya channel. Support aku insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi